Ketika dekat dengan kematian Sayyidina Ali, pada hari-hari yang dia dikepung ataupun ada gambaran yang Khawarij sedang berusaha untuk memusuhi dia. Abdul Rahman ibn Muljam, dia bunuh Ali tak perasan. Dia plan sendiri. Kita dah sebut 3 orang yang plan tu. Ni plan sendiri. Tetapi pemusuhan Khawarij kepada Ali memang tahulah, diketahui. Mereka datang, mereka berperang. Sebelum Ali keluar ke Siffin lagi, mereka keluar berperang. Dan ketika Khawarij mula kumpulkan kekuatan nak serang Sayyidina Ali, ketika itu orang kumpulkan pengawal untuk jaga Ali pada waktu malam. Pada setiap waktu malam ada pengawal yang jaga. 10 orang. Di kalangan orang Kufah datang jaga Ali. Sejarah ni kira berulang lah. Masa Sayyidina Uthman nak meninggal dunia, dia dikepung juga. Dia dikepung. Ketika itu, anak-anak kepada para sahabat, termasuk anak Ali, Hasan dan Hussein, mereka duduk untuk kawal Uthman. Untuk jaga Uthman. Dia dikepung. Dan Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan apa yang fitnah yang telah menimpa Uthman menimpa Ali juga. Sama juga. Ali juga dikepung. Ini takdir dan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan tentang kehebatan percaturan ke apa. Allah takdirkan begitu-begitulah yang jadi. Orang-orang yang mengepung Uthman dahulunya, orang itu nak mengangkat Ali untuk menjadi khalifah. Mereka dah juga yang kemudian datang untuk kepung dan untuk bunuh Ali. Orang yang sama. Putaran politik ni ajaib. Orang yang sama. Ali antara orang yang memberi nasihat kepada Uthman ketika Uthman dikepung. Kalau nak menyelamatkan diri, apa yang Uthman perlu buat? Ali bagi nasihat yang banyak. Pecat Marwan dan sebagainya. Jangan dengar nasihat Marwan. Dia dibenci oleh orang tak suka kepada dia. Jangan lantik orang-orang yang baik dengan keluarga Uthman, Bani Umayyah. Ibn Abi Sarah, jangan lantik dia. Ali bagi nasihat. Tetapi apabila Ali dikenakan tekanan yang sama, dia juga tak dapat jumpa jalan keluar daripada kepungan itu. Dan Khawarij menimbulkan permusuhan. Ketika itu para sahabat, mereka sebahagian orang di Kufah, mereka jaga Ali. Mereka datang untuk membantu menjaga Ali, jadi bodyguard Ali. Satu ketika Ali keluar, Ali tanya mereka, ma yujlisakum? Apa yang membuatkan kamu duduk kat depan rumah dia? Dia keluar waktu malam. Nampak orang ramai 10 orang tukar shift. Balik 10 orang 10 orang lain pula yang datang. Ali tanya, ma yujlisukum? Kau duduk sini cari apa? Mereka kata, nahrusuka. Kami datang duduk di sini untuk jaga engkau. Mungkin Khawarij akan serang pada waktu malam. Kami jaga. Ali kata, min ahli sama tahrusunani? Ataupun min ahli sama, apakah kamu rasa kamu nak selamatkan aku ataupun lindungi aku daripada ahli sama, daripada malaikat-malaikat yang di langit ke? Apakah kamu nak lindung aku daripada malaikat di langit? Kata Ali, innahu la yakun fil ardi syai'un hatta yaqdi fis sama. Ali kata sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang boleh berlaku di atas muka bumi ini melainkan setelah dia ditentukan di langit. Wa inna alayya minallahi junnatun wa hasinah. Wa inna alayya minallahi junnatan wa hasinah. Sesungguhnya untuk aku di sisi Allah adalah pemelihara dan penjaga. Fa idza ja'al qadar khala anni. Sampailah datang ketentuan Allah untuk aku mati, ketika itu barulah penjaga-penjaga yang Allah Ta'ala takdirkan untuk jaga aku akan tinggalkan aku. Ali kata, wa innahu laysa minan nasi ahadun illa waqad wukkila bihi malak. Fala turiduhu dabatun wala syai' illa qala lahu ittaqih, ittaqih. Dia kata, sesungguhnya tidaklah ada seorang manusia pun melainkan diwakilkan kepada manusia itu malaikat untuk menjaga dia. Tidaklah ada sesuatu pun yang melata di atas muka bumi ini atau sesuatu perkara pun yang nak menimpa dia, melainkan malaikat itu akan kata kepada dia, ittaqih, tinggalkan dia. Bertakwa, tinggalkan dia. Fa idza ja'al qadar khala anhu. Sampailah datang detik kematian, ketentuan Allah menentukan orang tu mati, ketika itu baru malaikat meninggalkan dia. Ini ketika Ali dikepung, ucapan dia, menarik ucapan dia, menunjukkan tahap tawakal yang tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu nak jaga aku ke? Kamu tak mau jaga aku ke? Itu tak mengubah apa-apa pun. Kerana semua yang berlaku di atas muka bumi ini didahului oleh ketentuan di langit. Dan semua makhluk yang hidup ni, tak ada seorang pun
melainkan Allah telah wakilkan ada malaikat yang duduk bersama dengan dia. Sehingga tidak ada sesuatu pun yang akan menimpa dia. Sama ada binatang yang melata di atas muka bumi, ataupun apa-apa benda pun takkan timpa dia. Melainkan malaikat itu akan datang dan kata, ittaqi, tinggalkan dia, pergi, jangan kacau orang ni. Hatta idza ja'al qadar. Sampailah detik ketentuan Allah datang, ketika itu wakil Allah Ta'ala ni, malaikat yang diutuskan untuk jaga akan tinggalkan orang tu. Ketika itu dia akan ditimpa kematian. Jadi kamu jaga aku ataupun kamu tak jaga aku, itu tak mengubah apa-apa pun. Selagi mana malaikat yang Allah tentukan untuk jaga aku tu, dia duduk dan jaga aku. Pada ketika malaikat itu tinggalkan aku, ketika itu datang ketentuan kematian. Jadi ini antara ucapan Sayyidina Ali sebelum kematian dia. Dan diriwayatkan juga setelah dia dibunuh, orang ketika itu tanya kepada Sayyidina Ali, "Ya Amirul Mukminin, ala naqtul Murad kullaha?" Wahai Amirul Mukminin, nak tak kami bunuh keturunan Murad ini semua mereka? Abdul Rahman bin Muljam keturunan itu. Kata Ali, "La, walakin ihbisuhu wa ahsinu isarah." Jangan bunuh semua mereka, tetapi tangkaplah dia dan juga layan dia dengan baik. Fa in mittu faqtuluh. Kalau aku mati, kamu bunuh dia. Wa in ishtu fal juruha qisas. Kalau aku tak mati, jalankan qisas di atas luka yang kena aku. Kat mana dia tikam, apa yang menyakitkan, itu qisas balik. Jadi meskipun setelah Ali ditikam, orang tanya dia nak bunuh semua keturunan Abdul Rahman bin Muljam, Ali kata jangan. Kalau aku mati, bunuh dia balik. Kalau aku tak mati, balas sekadar apa yang dia buat. Dan saya juga ada sebut dalam kelas yang lepas kan, macam mana orang nak bunuh Abdul Rahman bin Muljam, ketika orang potong tangan dia, orang potong kaki dia, dia berzikir. Dia berzikir, dia masih lagi baca Iqra bismi rabbikal a'la. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Masih baca Al-Quran, berzikir, sampailah orang nak potong lidah dia. Ketika orang nak potong lidah dia, masa itu barulah dia menangis. Orang tanya dia, orang dah potong tangan dia, potong kaki dia, mereka cungkil mata dia. Dia zikir. Tak ada tanda-tanda ketakutan. Sampai bila orang nak potong lidah dia, dia menangis. Orang tanya kenapa? Abdul Rahman bin Muljam kata, aku takut kalau ada masa aku masih hidup setelah kamu potong lidah aku tak mampu berzikir. Gila punya Khawarij. Dia anggap dia betul. Dia ingat dia di atas jalan yang benar. Sampailah dia dibunuh ketika itu. Setelah Ali radhiyallahu anhu dibunuh ketika itu, berita sampai kepada Muawiyah. Muawiyah pada ketika itu dia duduk dengan isteri dia, Fakhitah binti Qurazah. Muawiyah bila sampai khabar tu, dia cakap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan dia menangis. Fakhitah kata kepada dia, anta bil ams tata'ana alaihi wal yawm tabki alaihi. Bini dia tengok Muawiyah menangis. Isteri dia kata, apa hang ni? Semalam hang kutuk Ali, hari ni hang menangis. Pasal apa dia mati? Malam bukan bergaduh, ini betul nangis. Kata Muawiyah, waihak, innama abki lima faqadan nas min hilmihi wa ilmihi wa fadlihi wa sawabiqihi wa khairihi. Muawiyah kata, sesungguhnya aku menangis kerana manusia telah pun kehilangan ilmunya, kelembutannya, kelebihan dan juga kebaikan Ali. Dia khabar bila sampai kepada Muawiyah menunjukkan Muawiyah tak terlibatlah dengan pembunuhan dia langsung, dan Muawiyah tak berseronok pun di atas kematian dia. Kemudian Sayyidina Ali pun dia meninggal di Kufah. Mereka ulama khilaf di mana dia ditanam. Saya dah sebut ini antara rahsia yang paling besar, orang tak tahu Ali ditanam di mana. Banyaklah tafsiran-tafsiran yang orang sebut, orang cerita, macam kita cerita, zaman tu orang cerita juga. Ada yang kata Ali ni ditanam di dalam bilik, di dalam istana khalifah di Kufah. Ada yang katakan dia ditanam di dalam masjid di Kufah. Ada yang sebutkan dia ditanam di Daur Bani Ja'dah, di perkampungan Bani Ja'dah di Kufah. Ada yang sebutkan macam-macam pandangan, sebab yang tahu di mana Ali ditanam hanyalah anak-anak dia yang tanam, dan mereka tak cerita ke orang. Rahsia besar, orang tak cerita. Bahkan sebahagian orang kata Ali ditanam, dikembalikan di Madinah, ditanam di Baqi' berdekatan dengan kubur Fatimah. Sebab setelah pendamaian antara Hasan, Hussein, Muhammad bin Hanafiyah semua ni dengan Muawiyah, mereka balik daripada Kufah ke Madinah. Jadi sebahagian riwayat kata ketika mereka balik,
Ali dibawa balik ke Madinah dan ditanam di Baqi'. Ada sebahagian riwayat lagi disebutkan yang ketika perjalanan nak balik ke Madinah, keldai yang bawa keranda Sayyidina Ali tu hilang. Orang tak dapat jumpa. Sampailah dia hilang di Bani Ta'i. Di negeri Bani Ta'i. Di Bani Ta'i ni mereka berjumpa ada keldai, ada kotak, dia panggil harta karun, nak ambil harta karun tu, tengok-tengok ada mayat dan mereka tanam di perkampungan mereka. Ala kulli hal, hakikatnya di mana Ali ditanam orang tak tahu. Okey, ini benda penting juga untuk kita ambil iktibar. Manusia ni hebatnya dia kerana ibadat dia kepada Allah Taala. Kedudukan dia baik dengan Allah, ibadat dia, bakti dia kepada agama, itulah tanda kehebatan dia. Bukan kubur dia diagungkan. Kadang-kadang orang boleh manipulate. Orang baca satu hadis, orang baca satu kisah, orang boleh manipulate. Tapi kalau kita baca satu persatu, tengok riwayat hidup para sahabat, tengok apa yang berlaku kepada mereka, kita takkan berbeza tentang kesimpulan ini. Manusia itu mulia dia kerana pengorbanan dia, bakti dia, ibadat dia, kerja dia di jalan Allah, itu dia dimuliakan. Bukan untuk kubur dia dimuliakan. Kalaulah kubur ni nak jadi satu kemuliaan, nescaya Hasan dan Husain akan buat sesuatu dengan kubur Ali. Kalau penting pada mereka, kubur tu terlalu penting untuk dimuliakan, mereka akan bawa penjaga ataupun bawa orang untuk jaga, selamatkan kubur tu, benarkan orang datang, doa, ambil berkat kalau ada kemuliaan. Tetapi mereka memilih. Sebab apa pentingnya isu ni? Sebab yang duk cerita fadilat kubur tu, fadilat kubur ni, pisapu kubur sana, ziarah khas kubur ni, kehebatan minta kepada kubur, semua akan link dengan Ahli Bait. Kebanyakannya akan link dengan Ahli Bait. Sama ada Syiah ataupun Sufi. Dia akan link. Ahli Bait buat begini, kami Ahli Bait buat begini. Ahli Bait yang paling utama selepas Ali, Ahli Bait yang paling utama ni 3 orang ni, Hasan, Husain, Muhammad bin Hanafiyah. Mereka tutup mulut. Dia pun tak cerita kat orang di mana kubur Ali. Jadi yang nak sandarkan ajaran muliakan kubur, betul-betul punya mulia, hidupkan bakti di kubur apa semua, sandarkan kepada Ahli Bait, ini tipu. Itu bukan sikap Ahli Bait. Itu bukan kepentingan Ahli Bait untuk nak menjadikan kubur tempat dimuliakan oleh orang. Tak ada, dia pun tak ada kepentingan tu. Dia pun tak bersungguh pun, hampa kena mai ziarahlah Ali ni sebab Ali ni bapa aku, dia mulia. Idea tu tak ada kat mereka. Bukan sebab mereka tak kuat. Di Kufah, orang sayang Husain, Hasan, orang sayang. Nanti kita akan sambung cerita apa yang berlaku. Setelah kematian Ali belum pun ditanam, ketika itu orang dah bai'ah Hasan. Orang bai'ah dia untuk mengangkat dia menjadi khalifah awal-awal lagi. Qais bin Sa'ad bin Ubadah, dia ada 40,000 tentera daripada Azerbaijan. Dia datang. Meninggal sahaja Ali, dia orang yang pertama yang pegang Sayyidina Hasan, aku bai'ah engkau jadi khalifah untuk taat kepada Allah dan Rasul. 40,000 tentera. Kalau dia nak jaga kubur Ali, muliakan kubur Ali, jadikan tempat persinggahan dan orang beribadat, senang sangat dia boleh buat. Itu bukan keutamaan para sahabat. Itulah sikap sebenar Ahlul Bait. Sangat berbeza dengan orang yang mencanang-canang mereka menggunakan nama Ahlul Bait. Jadi ini antara satu perkara dalam sejarah yang tidak diketahui.